Oh, ini orang Malaysia belanja kayaknya bayarnya guna kad pengenalan negaranya ini. Secanggih ini ya, katanya di sini IC namanya ini. Oh, secanggih seperti ini akad pengenalan warga negaranya di Malaysia. Tengok. Tadi awak bayar guna IC macam kalau di Indonesia itu KTP, betul lah? Pakai IC. Macam mana boleh bang? Tengok bang. Saya tunjuk macam ni. Ramai yang tak tahu Malaysia antara negara yang mempunyai kad pengenalan paling canggih di dunia. Dalam kad ni ada macam-macam. Ada Malaysia ni sebenarnya lagi maju daripada apa yang korang sangka. Tapi ramai yang tak perasan. Contoh paling simple. Kita negara pertama yang perkenalkan MyKad pintar dan juga pasport biometrik. Negara lain semua ikut kita. Sensor RM50 to RM200 into your IC each month starting 1st of April. You can purchase everyday essentials at specific stores with your IC. But do Kenapakah sekeping kad kecil dalam poket rakyat Malaysia ini boleh buat pakar teknologi dunia terdiam? Ketika negara lain masih guna kad pengenalan biasa, Malaysia sudah lama melangkah ke depan tanpa kita sedar. Inilah kisah MyKad Malaysia. Bukan sekadar IC, tetapi simbol kemajuan senyap yang buat dunia mula buka mata. MyKad bukan sekadar kad pengenalan. Ia dibina dengan chip pintar berbilang fungsi. Jauh lebih awal berbanding banyak negara maju. Dalam satu kad kecil ini, tersimpan identiti, keselamatan, pengesahan biometrik, dan sistem yang saling berhubung. Ketika dunia baru bercakap soal smart identity, Malaysia sudah pun menggunakannya bertahun-tahun. Oh, ini orang Malaysia belanja kayaknya bayarnya guna kad pengenalan negaranya ini. Secanggih ini ya, katanya di sini IC namanya ini. Oh, canggih seperti ini akad pengenalan warga negaranya di Malaysia. Tengok bayarnya pun guna IC-nya. Canggih luar biasa. Sangat penasaran saya. Ini nanti boleh ditanyakan ini nanti. Kok bisa ya? Di Indonesia belum menjumpai macam ini kawan. Oke, tadi saya nampak orang Malaysia belanja di market 99, terus dia menggunakan MyKad atau IC. Kalau di Indonesia itu KTP. Saya tanya dulu, bang, tadi awak bayar guna IC macam kalau di Indonesia itu KTP, betul lah? Pakai IC. Macam mana boleh bang? Tengok bang. Saya tunjuk macam ni je lah. Okey, boleh. Oh, macam ini ya. Pakai IC lah. Oh. Dalam ni kita ada ni, hari tu Kerajaan bagilah. Kerajaan bagi ada 100. Oh. Setiap yang mana ada IC dia bagi 100. Oh, okey. Terima Syukurlah, alhamdulillah walaupun 100. Okeylah, boleh lah. Okeylah. Kan beli untuk anak-anak. Terbaiklah. Ini kerajaan sudah bagi, terus apa ya, berkualiti. IC-nya itu macam KTP di Indonesia itu, di Malaysia luar biasa, bisa diperbelanjakan kawan. Itulah kelebihan IC di Malaysia, berbeda dengan di Indonesia ya. Oke, seperti itu yang saya share buat kalian yang menonton video ini, yang menjumpai video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Ramai yang tak tahu Malaysia antara negara yang mempunyai kad pengenalan paling canggih di dunia. Dalam kad ni ada macam-macam. Ada cap jari, ada tanda tangan, ada lesen dan juga ada Touch and Go e-wallet. Satu kad tetapi pelbagai guna. Sekarang juga dengan IC ni, kita boleh berbelanja RM100 dengan bantuan SARA. MyKad kita lahir pada tahun 2001. Kad pengenalan berchip pertama di dunia. Lepas tu barulah negara-negara lain ikut serta. Contohnya UK dan juga Jepun. Sebab tu kita kena jaga IC kita betul-betul. Sebab kalau hilang lebih 3 kali, kita akan kena denda RM1,000. Sebab tu saya cadangkan untuk anda dapatkan kad pintar ni. Yang mana dengan kad pintar ni kita boleh letakkan sekali dengan IC kita. Kalaulah IC kita hilang, kita boleh kesan lokasi kita dengan kad pintar ni. Yang mana kad ni kita boleh linkkan dengan kita punya phone. Dan dekat phone tu kita boleh tahu di mana lokasi kita. Malaysia has been sitting on secret tech for 20 years and we're about to cash in big time. For the world's rushing to build digital identity systems in 2025, Malaysia has been running one since MyKad launched in 2001. Biometric fingerprints, facial recognition, microchip
microchip technology. We had it all before smartphones existed. Now that foundation is paying off massively. June 2026, the next gen MyCard drops with QR code verification. Authorities can verify your identity instantly. No paperwork, no bureaucracy. Just scan and the system knows everything. But here's the real play. We're not starting from scratch like everyone else. We're upgrading infrastructure we've been testing for 2 decades. By 2026, Malaysia will have the most advanced citizen identity system in Southeast Asia. Did you even know Malaysia was this advanced? Comment below. Baru-baru ni aku ada nampak satu TikTokers Indonesia ni dia buat konten warga Malaysia bayar pakai kad. Tapi sebenarnya kad tu adalah IC ataupun KTP. KTP Malaysia ni, kerajaan Malaysia ada bagi bantuan RM100 untuk beli barang-barang asas kayak beras, telur gitu. Jadi ada yang komen, kok masih pakai kad? Di Indonesia udah pakai QRIS. Kat Malaysia pun ada QR je juga, QRIS, Touch and Go, e-wallet, macam Dana tu ada. Cuma kita pakai kad tu, tap tu sebab dalam IC kita, KTP kita tu ada wang. Dan juga IC kita itu juga boleh buat pergi bolak-balik Touch and Go, macam tol ataupun public transport boleh pakai IC. Dan juga KTP kami juga itu mempunyai subsidi minyak, subsidi minyak RON 95. So dekat situ KTP tu IC tu sangat berguna lah. Okay? Malaysia will introduce newly designed passports and identity cards within the next 6 months, featuring enhanced security measures to prevent forgery. Home Minister Saifuddin Nasution Ismail says the upgrade reflects Malaysia's responsibility to protect one of the world's most trusted travel documents. Malaysia's passport currently offers visa-free access to over 180 countries, ranking among the global top tier. Existing passports and MyCard cards will remain valid until expiry, with full rollout details to be announced soon. Visit Batam News Asia for more. Ramai pelancong dan pakar luar tak percaya bila tahu MyCard digunakan secara meluas dalam urusan harian rakyat Malaysia. Bukan eksperimen, bukan projek elit, tetapi sistem nasional untuk semua. Inilah yang buat mereka terdiam. Teknologi tinggi, tapi rakyat biasa boleh guna dengan mudah. Lucunya, rakyat Malaysia sendiri jarang bercakap tentang MyCard. Kita anggap ia biasa. Sedangkan di mata dunia, ia contoh perancangan teknologi jangka panjang yang sangat berani. Kad ini bukan sekadar alat pengenalan, tetapi lambang negara yang berfikir jauh ke hadapan, tanpa perlu riuh dan menunjuk. Malaysia ni sebenarnya lagi maju daripada apa yang korang sangka. Tapi ramai yang tak perasan. Contoh paling simple, kita negara pertama yang perkenalkan MyCard pintar dan juga pasport biometrik. Negara lain, semua ikut kita. Sensor parking yang tunjuk mana parking kosong tu, Malaysia dah lama guna. Belum campur lagi sistem perbankan negara kita sendiri. Macam FPX, MyDebit, Maps. Tak bergantung pun dekat negara luar. Waktu banjir baru-baru ni pun, kita ada Prime, sistem yang pastikan kawasan banjir still ada internet dan coverage. Kalau nak call lah. Negara lain tak banyak ada benda ni. Dan sekarang, ada satu lagi teknologi yang Malaysia tengah buat untuk mudahkan hidup rakyat. Iaitu MyDigital ID. Kau pernah dengar tak? Dulu nak buat urusan kerajaan, kena ada 20 password tau. Itu sekurang-kurangnya lah. Yelah, immigration lain, JPJ lain, MySejahtera lain. Penat. Sekarang, satu password je. MyDigital ID, masuk satu app. Boleh akses semua urusan kerajaan. Rekod pun disimpan secara bersepadu. Tak payah nak register banyak kali lah, nak isi borang banyak kali lah. Tak payah nak download 7-8 apps kerajaan dah. Tapi ada pula geng teori konspirasi ni yang kata MyDigital ID ni ada chip untuk trace kita. MyDigital ID tu kan app. Kita download dari Play Store ataupun App Store. Aplikasi digital. Mana ada chip boleh masuk dalam badan? Boleh fikir logik kot. Lagi satu, semua negara ASEAN dah ada Digital ID versi masing-masing. Singapura, Thailand, Indonesia ada. Jerman pun ada. Malaysia je baru nak mula sebab nak mudahkan rakyat lah. So, tak payah dengarlah teori yang bukan-bukan. Download je MyDigital ID dan nikmati hidup yang lebih senang. Ush, kabarnya guys ya. Ini semua untuk rakyat Malaysia ya. MyCard baharu ya bakal diperkenalkan ya dengan kod QR pada Jun 2026.
Aku pun tak tahulah kod QR tu macam mana, tapi rasanya macam ni kot. Tak tahulah, tapi kod QR ya. Okey ke tidak guys? Korang komen sikit dalam video ni. Aku terus terang guys, sebagai rakyat Malaysia, aku rasa macam kita ni hidup di zaman in future 2100. Kita punya MyCard ni boleh buat macam-macam dah. Betul guys. MyCard kita ni boleh simpan duit, ada data peribadi kita. Lepas tu boleh buat macam-macam lah guys. MyCard kita ni, IC kita ni. Ini nak kod QR lagi. Kau jangan terkejut tau ya. In macam 2-3 tahun nanti diorang akan update lagi. Aku rasa kena pergi JPN ni. Kena tukar IC lepas ni kan. Nak guna kod QR. Tapi apa kita sebagai rakyat kita bangga tau benda ni tau. Kita punya MyCard kita ni dah level-level canggih tau. Kalau kau belajar MyCard kita ni number 1 ni in the world yang paling canggih sekarang. Semua ada. Kau pergilah luar negara, diorang takkan ada macam Malaysia ada sekarang. Bangga tau orang Malaysia. Alhamdulillah lah aku lahir kat Malaysia kan. Malaysia is redesigning its passport and MyCard, and some people are excited, while others are already worried. The Home Minister confirmed that a new Malaysian passport design and an upgraded MyCard will roll out by mid-2026. It comes with stronger security features to fight identity fraud, forgery, and misuse. So, what's actually changing? The new passport will include enhanced security printing, better anti-counterfeit features, design updates aligned with international standards. The upgraded MyCard is expected to have stronger chip security, improved data protection, better resistance against cloning and tampering. And here's where the debate starts. Some Malaysians say, this protects our identity and national security. Others are asking harder questions. Will this mean higher renewal fees? There's also concern about data privacy. More security usually means more data, and Malaysians want to know who controls it and how it's protected. So is this a necessary upgrade for a modern Malaysia, or a change that could bring higher costs and more worries? Were you aware that the government is giving out 50 ringgit to 200 ringgit into your IC each month starting 1st of April? You can purchase everyday essentials at specific stores with your IC. But do take note, not all stores are participants of SARA program. The stores which are participating include CKS, Pataras, 99 Speedmart and many more. Don't pass up this chance. How do you determine whether you or your families are qualified for this program? It's super easy and just requires 3 simple steps. First, search for MyKasih on Google or Safari on your phone. Second, click on Sema Kelayakan on the website. Third, enter your IC number to view your outcome. You will notice that your application is successful if it is accepted. For those of you who still don't know what SARA is, it's Sumbangan Asas Ramah, which is a program designed to provide essential support to communities in need, particularly in times of hardship. Through collaboration between the government, NGOs, and the community, SARA offers direct financial aid through your MyCard to purchase essential items at designated MyKasih certified stores. To be eligible for SARA, you must also be eligible for STR 2025 in a household. You must also be single or in the senior citizen categories and be listed as a Miskin Tegar or Miskin e-Kasih recipient in the e-Kasih data records. In times of need, SARA ensures that no one is left behind. Together, we can create a more caring and united society. MyCard ini semua orang ada, tapi korang tahu tak, selain sebagai kad pengenalan diri, macam-macam lagi korang boleh guna kad ni tau. Bagi penerima sumbangan asas ramah, bantuan akan dikreditkan ke dalam MyCard anda setiap bulan. Jadi, anda cuma pilih je barang keperluan asas yang nak dibeli dan bayar guna MyCard saja di kaunter. Jangan risau, di seluruh Malaysia dah ada 3,500 kedai runcit berdaftar bawah program SARA berbanding 700 sebelum ini. Ini termasuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Bagi pengguna pengangkutan awam pula, anda boleh jimat banyak dengan daftarkan MyCard anda untuk pas bulanan My50. Bayar je RM50 sebulan, anda boleh pergi mana-mana tempat guna servis di bawah Rapid KL. Tap je MyCard anda, senang kan? Anda juga boleh tag MyCard ketika naik bus.my di bawah program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti serendah RM50 untuk 30 hari.
Senang kan? Anda boleh ke mana-mana dengan hanya gunakan sekeping kad ini. Apa? Demam? Sesama? Sakit kepala? Atau ada luka-luka? Maklumat asas kesihatan anda juga terdapat di dalam MyCard. Dapatkan rawatan segera di klinik perubatan swasta dan berdaftar bawah skim perubatan madani istimewa untuk penerima sumbangan tunai rahmah. MyCard jangan lupa bawa tau. Oops, belum habis. Jangan tak tahu anda juga boleh linkkan MyCard anda dengan apps Touch and Go. Proses pembayaran terus jadi cepat dan senang. Anda boleh gunanya untuk pengangkutan awam seperti transit aliran ringan Rapid KL, bayar parking dan pembayaran tol di lebuh raya. Proses pembayaran terus jadi cepat, senang dan selamat. Selain yang highly senaraikan tadi, nelayan yang layak juga tak ketinggalan untuk menikmati subsidi bahan api dengan adanya MyCard. Penggunaan MyCard ini juga akan memudahkan penyaluran subsidi bersasar kepada rakyat menuju masa depan yang lebih efisien dan tanpa sepadat. Sekarang anda dah tahu kan macam-macam kegunaan MyCard. Kad kecil tapi manfaatnya cukup besar. Selagi ada sekeping kad ini, anda akan mendapat banyak keistimewaan dan paling penting, tidak tercicir menerima bantuan dari kerajaan. Simpan elok-elok tau, jangan kasih hilang atau rosak. Kadang-kadang, kita tak sedar betapa majunya negara sendiri kerana kita sudah lama hidup dengannya. MyCard bukan sekadar IC. Ia bukti bahawa Malaysia pernah dan masih mendahului zaman dalam senyap. Dan bila dunia mula bercakap tentangnya hari ini, barulah kita sedar, kita sebenarnya sudah lama di depan. Kalau sekeping kad kecil pun boleh buat dunia terdiam. Apalagi kehebatan Malaysia yang kita belum sedar selama ini. Teruskan bersama Arus Story. Bukan sekadar dihayati, tetapi dipelajari. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.